Allah Ta'ala menyebutkan tentang sakinah di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan kita ini berpasang-pasangan daripada jenis kita sendiri. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Allah Ta'ala sebut kita ni rupa-rupanya adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Lelaki dan perempuan ni, suami isteri ni, selalu kita nampak tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita duk tengok dalam Facebook, YouTube tu lah. Ada yang tanda kekuasaan Allah, kita tengok dalam YouTube, tengok ayak digurun. Di padang pasir tu ada gurun pada ayak tu dah. Kita berkata, oh ni tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita duk tengok gunung meletup, nama Krakatau, anak Krakatau. Sekali dia meletup, asap dia sampai ke Malaysia. Kita kata ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duk tengok, oi, opah ni umur 69, mengandung ke? Beranak lagi, keluar lah YouTube pula, Facebook, heboh, opah mengandung, umur 69. Kita kata ni kekuasaan Tuhan. Akak-akak jangan duk seronok kan? Buat. Makcik tak ada lah Ustaz, tak ada pencen lama lah. Buat pencen lama, buat dia mai pula jenuh. Umur 64 menganak So paper makcik. Ada tanda tak Ustaz makcik mengandung? Ada, suami makcik tak boleh bercakap 3 hari. Buat 3 hari sikit tekak orang tua tu, pergi check lah makcik. Tata lekat apa. Dia boleh jadi sebab tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita duk tengok ada satu ikan di Jepun. Ikan ni macam naga panjang ni. Tapi dia ikan. Dia tak pernah mai daripada laut dalam, mai keluar pergi laut jengkak ni. Dia tak pernah mai. Hari ni dia mai. Kita kata ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kita lupa tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada diri kita. Ada pada isteri kita. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menjadikan kita ni berpasang-pasangan daripada jenis kita sendiri. Rupa-rupanya tuan-tuan, isteri kita yang kita sayang, suami yang kita sayang, rupanya dia termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Macam mana tanda-tanda kekuasaan Allah? Daripada tak kenal, boleh duduk sekali. Daripada tak pernah jumpa, boleh menikah. Daripada menyampah, boleh jadi sayang. Nampak ramai hak menikah dengan lelaki ni, duduk mula-mula asal menyampah Ustaz. Tahu duk kira dengan pakcik tu masa mula-mula dia duk ngorak makcik lah, kita tak tahu lah. Tahu jenis macam mana tu duk ngorak, tak tahu lah. Tapi nak cakap kat, duk tak tahu. Duk kacau, duk menyanyi lagu kita, hello miss, hingga poring ke. Tak tahu. Nyampah lah Ustaz. Lepas tu, lama-lama rasa rindu pula Ustaz. Sudah. Lah anak berapa? 8. Dalam duk nyampah tu 8. Mau suka pada kecil lagi, mau 18 anak dah. Jadi tuan-tuan, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Akhirnya bila dah kahwin semua ni, Allah bagi tenteram hati kita. Sakinah tu maknanya tenteram. Jiwa tenteram. Jadi kita sekarang ni pun tenteram dah ada suami kita senang dah lah nak pergi mana pun. Dengan sebab ada suami, Allah Ta'ala bagi kita anak pula. Dengan sebab kita ni ada isteri kita, kita pun rasa tenteram. Yang tak teram orang sebelah saya ni, dia tak tenteram. Ni tak ada lelaki isteri, tak tenteram lah. Kita ada suami, ada isteri ni tenteram lah. Dah tahu dah nak balik rumah pergi apa, isteri duduk tunggu. Dah tahu dah nak pergi ke mana pun, kena pergi dengan isteri, kena pergi dengan suami. Dah tahu dah apa-apa benda pun ada orang jaga aku. Kan tenteram tu tuan-tuan. Bagi orang yang tak ada pasangan lagi, dia nak tenteram macam mana? Siapa nak masak kat aku? Kedai manalah aku nak makan pula ni? Tapi kita kalau ada isteri tak payah. Isteri masak kat rumah tu. Kan 9. Mi udang. Selak ni, udang saja, mi tak nampak. Isteri masak kita. Okey. Kita duk tengok orang lain, lawanya, perempuan ni lawanya. Tak di rumah pun ada, tak gaduh nak. Kita duk tengok lelaki-lelaki ni handsome-nya, bulu dada sampai ke muka. Tak payah susah hati makcik, hak suami kita pada di rumah tu. Duk tidur, duk tengok TV tu. Jadi tak ada apa dah, tenteram. Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala bagi pada kita pasangan kita daripada jenis kita sendiri. Manusia, jenis kita.
Kita bukan boleh menikah dengan jin. Tak boleh nikah dengan jin, tuan-tuan. Hak menikah dengan jin tu cerita hantu kat lima. Ada isteri nama jin. Dia nak panggil isteri dia Per. Tu nak panggil orang bunian. Bohong tuan-tuan. Tak boleh menikah. Saya jumpa dengan satu bomoh, dia kata isteri dia jin, anak 3. Oh, duduk tak mana? Ada kat belakang. 3 anak, 3. Laki perempuan. Laki dah, perempuan dah. Rumah dia kuning semua. Semua kuning. Langsir kuning, tirai kuning, tilam kuning, semua kuning. Nama dia bomoh kuning. Jadi siapa yang duk ubat dia? Isteri saya, dia duk tolong ubat. Loh, macam mana lah? Jin lah, dia tu bunian. Subhanallah. Tuan-tuan ingat jin ni lawa. Yang kita dah tengok bunian tu lawa, kita pergi Ramli. Memang lawa. Tengok betul-betul tuan-tuan. Tak lawa. Baru ni saya ambil gambar. Saya tak tunjuk kat Pir Rahmat ke. Isteri saya ambil gambar saya pukul 1.10 malam. 1.10 pagi. Ambil gambar kat Pir Rahmat. Saya ada isteri nak ambil peminat. Ambil bil lah. Buat pis gambar. Isteri pun minat kan buat pis. 1.10. Besok dia tunjuk abang. Depan abang tu apa? Loh. Tanduk 2. Mata 2. Gigi bertaring loh. Dia minat kat abang. Dia ikut. Saya tak keluar dalam Facebook gitu. Keluar-keluar viral pula tuan. Tuan-tuan ingat jin ni lawa kan? Huduh gila. Gila pun tak huduh macam tu kan? Jadi Allah Ta'ala ni dia bagi jodoh pada kita untuk sesama kita. Sebab hari ni ada orang gila. Dia menikah dengan kereta. Ada yang menikah dengan kucing. Ada yang menikah dengan anak patung. Ada yang menikah dengan pokok. Piduk sebelah pokok pegang bunga. Suami saya. Gila ke apa tuan? Nak tenteram apa? Pokok tu laki dia. Mampu tak tenteram lah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita pasangan kita ini supaya tenteram. Hati seronok. Bila hati tenteram, seronok, buat ibadat jadi seronok. Sebab tujuan kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, untuk kita beribadat, liya'budullah, supaya kita sembahyang kepada Allah, ibadat kepada Allah. Salah satu kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins, untuk dijadikan jin dan manusia ni apa dia? Salah satunya beribadat. Salah satu cara nak bagi ibadat tu seronok ialah dengan sebab berpasang-pasangan. Cuba kita puasa seorang-seorang. Tak seronok. Bangkit pukul 5 nak sok. Seorang-seorang duk tanak nasi goreng ikan tamban. Buah telur dada. Seorang-seorang seronok. Tak seronok. Dua pun tak seronok dah. Dia akan tolong makcik duk tidur melengkang. Makcik semua tak tahu dia duk tidur ronok apa. Tahu? Pukul 5.30 baru dia bangkit. Bangkit tu pun jenuh panggil. Abang bangkit sok makan sok. Dia mai tu start kem plekak dia duduk selimpang kat abang. Baju tak pakai, seluar tak pakai, dia berjalan. Mata pejam. Lah teruknya lelaki jenis apa ni tuan. Yang anak duduk bisi, mak tengok ayah. Perangai pak tu budak-budak. Tak tenteram ke? Bila tak tenteram kahwin macam tu, mesti ada sebab kenapa tak tenteram. Sedangkan tuan-tuan, di antara benda yang kita buat ialah ibadah. Ibadah yang kita buat ni tak seronok. Mana ada nafsu seronok dengan ibadah? Nafsu tak seronok. Nafsu seronok pergi karaoke. Nafsu seronok kalau kita pergi Langkawi, pergi semua group. Cari pirate, keropal, kelorok semua. Yang tu 6 jam melarat. Ni, duduk ceramah sini ni. Dah lah panas pula, pukul 10, ramai pula. Buka aircon, tingkap pintu, buka. Bila nak sejuk? Nak faham? Tak faham sudah. Aku ni pukul 10.30, mereka tak habis aku nak balik, aku nak pergi kenuri. Nafsu ni tak seronok benda-benda ni tuan-tuan. Sebab tu Tuhan suruh buat subuh 2. Kalaulah subuh 8 rakaat, berapa ramai tak sembahyang? Yang 2 tu pun ramai tak buat. 2 tu pun lihat 2 ni pun nak buat 2 ya. Lihat. Kalaulah Tuhan kata 8, gelap masjid. Pasal nafsu tak suka. Sopalah puasa Ramadan pun Tuhan minta belah siang. Kalaulah siang malam puasa, tak tahu.
Murtad ramai ke mak? Kami nak makan. Sebab tu Allah ni maha bijak. Dia buat satu hukum, dia buat satu peraturan yang sesuai dengan kita. Nama dia fitrah kita. Fitrah kita. Dalam keadaan fitrah kita tu, tak lupa untuk ingat kepada Allah. Dan salah satu cara nak bagi nafsu ni seronok, dalam buat ingat kepada Allah, dia bagi kita pasangan hidup. Bila dapat suami, bila dapat anak sembahyang berjemaah, seronok. Cuba tengok akak-akak abang-abang main masjid naik dengan laki bini main. Lu seronok lah naik motor. Isteri duk pegang carrier belakang. Dia kan peluk laki dia, duk pegang peluk besi tu. Awak tak peluk ke? Orang dah wuduk. Nampak tak? Kan? Dia peluk lah. Siap pakai telekung pada rumah. Macam Superman tu. Masjid pula belok-belok. Seronok. Cuba main seorang-seorang makcik. Tak seronok. Cuba abang main seorang-seorang. Tak seronok. Kalau pergi umrah seorang-seorang. Tak seronok. Duk tengok orang lain pergi berdua. Pergi makan semayang berdua. Pergi shopping berdua. Kita duk seorang melengung kat hotel. Lalu duk tengok Bangla. Bangla pun Bangla lah. Tak seronok mangga hai. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi tenteram. Jadi jiwa kita tenteram ni bila? Bila yang pertama sekali peraturan rumah tangga kita ambil daripada hukum agama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 44. Huwa lillazina amanu hudan wa shifaun. Orang yang beriman, dia menjadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk dalam hidup dia. Kalau kita faham bahawa Al-Quran tu petunjuk, rumah tangga kita ni kita ikut Quran. Jadi tenteram. Jadi isteri ikut Quran. Jadi suami ikut Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Cukup kita pegang ayat ni. Jagalah diri kamu, jagalah ahli-ahli keluarga kamu daripada api neraka. Faham betul-betul tuan-tuan daripada ayat ni. Allah Ta'ala kata, jaga diri hang daripada api neraka. Apa maksud, apa makna diri? Hujung rambut. Kalau ada rambut lah. Minta maaf ni, ramai tak ada rambut ni. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku ni, nama dia apa? Diri. Kata Allah, jangan kena sentuh langsung api neraka pada diri hang. Subhanallah. Dan kita pula ada isteri, kita pula ada anak-anak, jaga diri anak dan isteri kita ni, daripada hujung rambut mereka sampai hujung kuku mereka, jangan kena api neraka. Maknanya tuan-tuan ni, rambut ni, jangan sampai kena bakar dalam api neraka. Jaga. Tenteram lah tu. Sebab hari ni orang buka tudung. Bila buka tudung tanya pasal apa? Iman tak kuat.